Baik, perbincangan seterusnya adalah bagaimana kita nak membina litar automatik, di mana kita meletakkan limit switch. Okey, begini caranya. Yang pertama, kita perlu ada double acting cylinder. Kemudian kita ada 5-way DCV. Kita sambungkan. Saya perlukan supply compressor. Di sini ada exhaust. Di sini ada exhaust. Seterusnya di kiri di kanan, kita punya isyarat adalah contohnya limit switch. Di sebelah kiri adalah sebagai contoh kita pakai 3-way DCV. Kita ambil satu 3-way DCV. Okey, di sebelah kiri isyaratnya di kiri kanan adalah pilot. Sambungkan. Sebelah kiri adalah push button, spring return. Juga saya memerlukan supply. Saya copy compressor. Okey, selesai satu. Dan saya copy sebelah satu lagi, Ctrl C, Ctrl V. Di sini adalah limit switch. Saya gantikan dengan limit switch, mechanical limit switch roller. Kemudian saya declare dekat hujung limit switch, ini adalah limit switch A1. Dan macam mana kita nak declare limit switch pada ruler? Saya ambil distance ruler, tarik click drag, letak kat hujung silinder tu. Ni. Letak hujung silinder. Double klik, hujung dia adalah A1, location dia 100. Okey. Dan bila saya play, dia akan berpatah balik sendiri apabila menyentuh limit switch. Itu yang pertama. Satu lagi automatic circuit yang mungkin saya boleh tunjukkan bagaimana dia menggunakan dua limit switch. Okey, saya gantikan ini dengan B1 sebab atas tadi dah A. Jadi kita tu kena tukar label dia lah. B, bawah ni B0. Nanti saya akan tambah lagi satu limit switch di starting dia. Limit switch 1, limit switch 2. Ini adalah double klik B1. Okey, di sini push button ni saya ambil lagi satu, saya punya limit switch. Okey, saya ambil, saya letak sini. Saya padamkan angin ni tadi. Maksudnya sini saya tukar pada B0. Dan supply dia dapat daripada push button ni. Selagi push button ni tak ditekan, maka dia tak dapat isyarat. Okey. Saya tekan push button, dia akan extend